Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey. Hari ini kita tak ada masak-masak nasi goreng. Hari ini kita nak masak jajan. Apa? Kacang goreng crispy. Tapi kita buat kelainan sikit. Kita buat bersih, sihat dan sedap. Okey. Tengok sini bahan dia. Kita ada 1 kilo kacang tanah. Kemudian ada 3 biji telur. Okey, first kacang ni supaya dia nak rangup, nak tahan lama. Kacang ni kita rebus dulu. Ada setengah orang dia tak rebus. Dia masak macam ni, dia gaul-gaul terus masak. Kita tak, kita rebus dulu. Okey, sekarang jom. Okey. Kita dah sediakan air. Sekarang kita rebus dulu, kita masukkan kacang yang kita dah sediakan tadi. Masuk je dalam. Kacang tak perlu basuh lagi tau, sebab kita dah rebus ni, tak payah basuh lagi. Nanti korang komen kacang tak basuh ke, inilah lagi bersih daripada basuh. Kita rebus sekejap. Okey guys, apabila kacang kita dah mendidih macam ni, kemudian kita angkat. Kita angkat semua. Korang tengok air dia tu kotor tu, tengok. Air ni kita jangan ambil tau, kita ambil kacang je. Nampak? Kemudian kita toskan ya. Kacang tadi. Kacang yang kita rebus, dia akan jadi macam ni, dekat. Setelah kita rebus, dia akan jadi macam ni. Okey. Sekarang kita nak mula memasak. Sekarang telur. 1 2 3. Tepung bestari. 3 bahan je, telur, kacang, tepung bestari. Okey. Sekarang kita masuk dalam. Orang yang tak pernah buat tu, kalau buat dalam rumah senang aja, simple. Kemudian kita gaul. Guys. Ni kalau nak berniaga pun boleh tau, buat banyak-banyak kan. Packing dekat dalam plastik boleh je jual dekat kedai runcit ke, mana-mana ke boleh. Okay, dalam masa yang sama kita panaskanlah kuali. Kalau macam tepung tak cukup, boleh tambah lagi tepung. Tepung ni dah ada perasa tau, dah ada rasa semua, tak payah letak garam ke, gula ke, ajinomoto ke, tak perlu dah. Dah cukup ni saja. 3 bahan je, kacang, tepung bestari, telur ayam. Dah okey guys. Setelah kita gaul dengan telur dengan tepung, dia akan jadi macam gini, tengok. Tengok sini. Dia akan berketul-ketul macam ini Kemudian baru kita goreng. Jom. Ini kita goreng. Masih menggoreng tu api jangan terlalu besar ya. Kecilkan aja api dia. Kita buat dua kali goreng lah ya. Nampak guys? Kita ratakan dia bagi masak semua. Kita berlerai-leraikan dia, baru dia boleh sebiji-sebiji. Okay guys, apabila dia dah garing, dia akan jadi macam gini guys. Nampak guys? Ni kompong crispy. Okey, kita toskan. Kemudian kita goreng lagi yang kedua. Ini yang kedua, goreng yang kedua.
Oke guys, ini dia yang masak tadi. Kita tengok. Crispy dia lah macam. Oke, sekarang kita angkat yang kedua sini. Nah, ini goreng yang kedua. Dah aku masak, beras sikit. Tutup api. Tengok. Oh, garing. Senang sangat guys nak buat. Ini budak-budak kanak-kanak memang suka ni. Oke, yang ini kita teruskan. Kemudian baru kita hidang macam tadi tu. Oke, nak tahu garing tak garing, crispy tak crispy, kita coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Oke, sama mencoba. Jangan lupa macam-macam follow, like, komen, subscribe, share. Biasakan nonton video sampai habis, jangan skip-skip. Nanti korang komen ini tak letak tu, tak bubuh, ini tak taruh. Koneng kalau dia menjawab. Alright, bye bye. Assalamualaikum.